Itu gerakan membenteras, manipulasi dan ketirisan. Terima kasih, membenteras. Kerajaan ada tak cadangan untuk memperluaskan lagi pelaksanaan penyasaran subsidi kepada barangan-barangan yang lain seperti gula, minyak masak dan juga beras? Jadi supaya bantuan ini yang lebih, orang kata lebih sampai dengan tepatnya kepada golongan yang sasar dan juga dapat mengurangkan ketirisan. Berkenaan dengan subsidi seperti gula, beras, minyak masak kepada golongan yang bersasar, untuk maklumat yang berhormat, kerajaan akan meneliti pelaksanaan penyasaran semula subsidi dan bantuan ke atas barang bersubsidi lain seperti gula, beras dan minyak masak secara berperingkat dan berfasa. Langkah ini bertujuan memastikan tidak ada ketirisan berlaku serta menjamin bahawa subsidi hanya dinikmati oleh mereka yang benar-benar memerlukannya. Seperti yang kita laksanakan untuk subsidi diesel dan juga Budi 95. Buat masa ini, keutamaan kerajaan adalah memastikan kelancaran pelaksanaan program penyasaran subsidi bahan api seperti diesel dan Budi 95 sebagai asas kepada penstrukturan subsidi yang lebih menyeluruh. Bagi memastikan barangan bersubsidi seperti gula, beras dan minyak masak sampai kepada golongan sasar, kerajaan telah melaksanakan beberapa langkah termasuklah meningkatkan operasi penguatkuasaan secara berterusan dan bersepadu dengan kerjasama agensi-agensi penguatkuasa yang lain, khususnya Obstiris kita gempur, iaitu gerakan membenteras, manipulasi dan ketirisan. Terima kasih, membenteras. Seterusnya, kerajaan juga akan memastikan ketersediaan bekalan barangan bersubsidi seperti gula, beras dan minyak masak di setiap siri program jualan ramah madani. Bagi tahun 2025, untuk maklumat yang berhormat dan Tuan Yang di-Pertua, sasaran telah diperluaskan daripada sekurang-kurangnya 2 kali sebulan bagi setiap kawasan parlimen telah diperluaskan kepada sekurang-kurangnya 2 kali sebulan bagi setiap Dewan Undangan Negeri, iaitu lebih kurang 600 Dewan Undangan Negeri. Oleh itu, barangan bersubsidi ini boleh didapati dengan harga yang lebih mudah dan dia sekiranya mereka tidak dapat didapati di kedai-kedai runcit.